Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Okey, hari ini saya nak masak lagi, iaitu saya nak masak kuih serabai ataupun serabi. Okey, kita nak buat kuih serabi ni untuk sarapan pagi ataupun untuk minum petang pun okey je. Sebelum kita memasak, kita akan tunjukkan dulu bahan-bahan dia. Ada 2 cawan tepung beras ya yang dah disukat. 250 ml ya satu cawan tu. Kemudian di sini kita ada 1 cawan air kelapa tua ya. Tengok 250 ml Pak. Kan. Tapi ini cawan ni, 1 cawan nasi ini tak penuh, sama ya sukatan dia ni. Nasi sejuk ya. Ini santan, cawan santan. Di sini ada 1 sudu tapi tak penuh ya. Apa nama dia? Yes. Yes, kita tunjukkan ni dia yang saya gunakan, Maarifan. Kemudian di situ ada gula dan juga sedikit garam. 2 sudu gula, sedikit garam ataupun lebih kurangnya secukup garam. Sebelum kita membancuh adunan, kita kena blend dulu nasi sejuk menggunakan air kelapa. Okay, kita nak jatuh pula. Okay, kita dah masukkan dah. Tuangkan sedikit air kelapa tadi. Agak-agak untuk bergerak je ya. Okay, kita tak rekod ya masa memblend ni. Inilah hasil dia ya, beras pula nasi sejuk yang kita kisar tadi. Okay. Langsung saja kita membancuh. Jom. Okay. Kita masukkan yes tadi, gula dan garam. Masukkan juga nasi sejuk yang kita dah kisar tadi. Okay, dia tak mau keluar, kita tuangkan air kelapa ke dalam ni. Kemudian kita tuangkan ke dalam tepung tadi. Kemudian kita teruslah mengacau ataupun mengaduknya. Merata ya. Iya. Dan juga masukkan ya santan tadi. Kita masukkan sedikit separuh dulu ya. Kita masukkan cuma setengah cawan santan saja ya. Itu dah siap kan? Kira-kiranya dia dah siap lah, tapi kita kena perap dulu adunan ni selama lebih kurang 15 minit ataupun sehingga dia naik ataupun mengembang ya. Ya. Okay, kita dah perap kita punya yeast ni. Yes pula adunan. Adunan lah dengan yeast lah. Kita perap lebih kurang 40 minit ya, sebab kita bubuh yeast tadi sikit, jadi dia lambat naik. Tapi dia naik lah ni. Nampak ya. So seterusnya kita pergi ni lah. Kita memasak ataupun macam mana ya? Dimasak lah senang cakap. Masak lah. Okay. Jadi kita panaskan kita punya pan kuali ni. Ada acuan bulat-bulat ni. Sudah panas lah. Lepas tu kita tak minyak. Kita sapu minyak. Kalau tak minyak, sapu minyak sama lah tu. Kita kena guna api yang sangat perlahan ya. So kita ambil ni. Tak tahu suka terpulang cara masing-masing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya belum cukup panas lah acuan. Jadi kita masukkan semua. Ada tujuh apa acuan ni, lubang ni.
Okay, dah semua acuan dah masuk. Kita biarkan dia macam mana ya, naik, nanti dia akan berlubang. Tengok ya pergerakan dia, nampak ya. Dia dah mula nak berlubang macam tu. Tutup ya? Belum lagi. Biar dia macam nak berlubang tepi dia tu, baru kita tutup. Sebab yang ni dia ada penutup dia. So tunggu sekejap lah. Okey. Okay, nampak dia dah berlubang macam tu. Dah nak masak, so kita boleh Tutup. So pan ni kita boleh tutup. Kita tunggulah sehingga dia masak ya. Tapi saya tak, macam mana Yaman, kita tak tengok jam lah berapa minit, berapa dia punya masa tu kita tengok. Okay, kita buka dan kita juga tutup api. Kita tengok kejadiannya. Memang jenis kejadiannya cantik. Okay, memang cantik. Dah So masak tengok ya. kita angkat, nampak? Cantik. Ya, dia dah keras ya, macam ni ada keras macam ni dah masak lah. Bau dia pun harum ya. Okey, dah masak dah, bolehlah kita angkat. Okey, Sikit. kita Tapi angkat. boleh je kalau kira nak buat macam ni ya. Sekejap macam ni. Kemudian kita tutup lah dia punya penutup tu. Api pun kita dah tutup ya, jadi kita terbalikkan macam ni. Cantik lah, kuali pun memang yang non-stick punya, tak melekat. Okey, kita tutup ya, yang ni biarkan dalam 5 minit macam tu. Okay. So dah siap ni, jom. Dah siap ni kita angkat lah. Kita hidang dan boleh makan dengan apa-apa yang kita nak lah. Ikut pada selera masing-masing. Okey, jom. Okey kawan-kawan, dah siap ya apam serabi kita ataupun kuih serabai ya. Cara saya semestinya dah saya hidang, mulalah kita makan. Bersama apa Aiman kita makan hari ini? Kita makan dengan kari ayam. Okey. Ada Hansa Misha juga. Okey, jom kita Ada ke tengok. video kari ayam? Rasanya ada. Rasanya ada. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada request nak kita buat kari ayam, komen kat bawah. Okey. Okey, kita tengok ya hasil dia. Memang dah masak ya, tengok ya. Cantik. Kita dah, kita apa Yaman? Kita apa? Maksud saya tidak diterbalikkan pun dia okey je masak. Macam tu. Kita cicah. Kita balikkan dia macam ni. Kata balikan je macam ni lah. Okey lah ya. Sila apa Yan? So kita cari. Kita buka. Tengok dia punya tu. Ini nampak. Nampak lembut kan? Macam apam. Kalau setengah orang panggil memang apam surabi tu. Apam surabai. Apam surabai. Okey kawan-kawan, sila dicuba ya. Bagi yang sudi lah. Kalau tak sudi tu tengok sampai habis ya. Okey kawan-kawan, terima kasih banyak yang dah support saya selama hari ini. Apa lagi sambung Aiman? Jika bermanfaat video ini, sila share, like, komen, subscribe macam biasalah. Sama-sama support, sama-sama berjaya, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di lain konten. Terima kasih semua. Assalamualaikum.